Okey, cuba buat kira-kira ni dengan saya. Katakan anda gaji 3,000 sebulan, anda simpan sebulan 10% je lah daripada gaji. Maksudnya 300 sebulan, setahun sepatutnya ada 3,600. 10 tahun ada 36,000. Tak payah kira jauh-jauh lah 10 tahun. Kira setahun saja. Sepatutnya ada 3,600. Ramai orang selepas tahun dia cek balik, 3,000 pun tak sampai. Sebab apa? Kita nampak duit banyak dalam akaun, kita rasa kaya dan kita rasa boleh untuk kita korek balik. Yalah, duit kita, siapa mau marah, siapa mau larang. Lepas tu kita niat dalam hati, insyaAllah bulan depan aku ganti. Bulan depan, 4 bulan sudah bulan depan, tak ganti-ganti. Sebab kan duit kita, siapa mau marah. Jadi ada seorang menyimpan emas anda yang payah saya, dia cakap apa? Saya menarik sangat dia punya sharing ni. Assalamualaikum cik, sudah ambil emas di branch. Kalau dulu kumpul 3,000 pun susah dalam cash. Sebab duit kita bocor dan kita rasa ketagih belanja. Sekarang dalam bentuk emas, mudahnya menabung. Ni 15,000. Tidak termasuk yang di gap dan yang sedang on EPP. Alhamdulillah. Masya Allah. Dia boleh simpan 15,000, 5 kali lebih besar daripada amount yang dulu. 3,000 tu pun dia tak mampu simpan. Jadi, kalau anda memiliki aset berpuluh ribu, anda kena konsisten nabung emas. Keluarkan sikit-sikit. Keluarkan yang kecil dulu. Lepas tu besar sikit, besar sikit, besar sikit. Ataupun anda mau pilih dalam bentuk dinar boleh. Dalam bentuk gold bar pun boleh. Sama sejak dia punya value per gram. Yang penting anda kena paksa bina habit tu. Sampai anda rasa bersalah lah kalau nak menabung setiap bulan. Maksudnya anda sudah semakin dekat kepada kaya dengan emas. Ia bukan emas yang menjadikan kita kaya tapi ilmu. So follow saya terlebih banyak lagi ilmu dalam emas dan kewangan. Kalau anda mau bermula dan join tim saya, tekan link kat bawah tulis biru. Nanti saya guide. Follow for tips.